main. Mak ni mengandungkan anak susah atas susah. Masya Allah, susah atas susah. Sebab tu tuan-tuan jangan bubuh anak nama Wahnin. Wahnin tu susah, double susah. Dulu ada penyanyi nama Wahnin, memang susah sungguh tuan-tuan. Tak hilang ke mana dah sekarang ni. Bukan boleh buat nama anak Wahnin. Wahnin ni makna susah. Kita hentam pula buah anak Wahnin. Susah lah tu. Tuan-tuan bayangkan, isteri tuan-tuan mengandung, isteri kita mengandung, tuan-tuan bayangkan, sebulan setengah batu, setengah batu, 2 batu 3 bulan, 3 batu 4 bulan, 4 batu cukup 9 bulan. Tu dia batu besar ni. Berak bawa benda itu, tidur bawa benda itu, naik tangga bawa 9 kilo punya berat, 9 batu punya berat, 2 kilo 3 kilo dia duduk tanggung tu. Kalau tuan-tuan lah mengandung tak beranak pun tuan-tuan susah. Kita ni suami-suami mengandung tak lahir-lahir, mengandung berpuluh tahun. Perut kita tu duduk atas harga motor. Tak apa mengandung macam itu, sebab tak ada baby dalam perut suami. Tapi isteri bila mengandung, subhanallah. Sebab tu bila isteri kita mengandung sebagai seorang suami, kenapa tak doakan dia? Kenapa tak tolong isteri? Kenapa tak tolong isteri kita buat kerja? Ringankan kerja dia. Bila kita dah besar, kita pula jadi anak. Bila kita dah besar, kenapa kita tak ringankan beban mak kita? Jangan biarpun setitis air mata mak mengalir kerana perangai kita. Ada anak lari daripada rumah sebab mak bapak tak bagi kahwin. Lari-lari tu, pas ke Lombok. Lari-lari lepas ke Bangla. Tinggal mak bapak. Mak bapak ni buruk macam mana pun anak. Bila anak balik, mak bapak terima balik. Tapi sebaik-baik isteri, sesayang-sayang isteri pada kita, bila bergaduh, bercerai talak 3, tengok muka pun tak mau lah. Cuba kita tengok orang bercerai tu. Bila bercerai, habis bergaduh. Anak dapat kat aku, anak dapat kat hang. Nak jumpa anak pun tak boleh. Padahal dulu bercinta yang amat. Tapi dengan mak, buat jahat dengan mak, lari tinggal mak, 10 tahun, 5 tahun balik, sujud kaki mak. Mak terima balik. Mak mana ada bercerai talak 3 dengan anak. Tapi anak sanggup buat pada mak bapak. Ni tuan-tuan yang Nabi sebut dalam hadis, salasatun la yadkhulul jannah. 3 jenis manusia yang takkan masuk syurga. Aqulil walidayhi, anak-anak yang derhaka pada mak bapak. Yang kedua, mudminun khamrin, orang yang mengekalkan minum arak. Dan yang ketiganya, man qata'ar rahim, siapa-siapa yang memutuskan silaturahim, takkan masuk ke dalam syurga, malah tidak boleh mencium bau syurga. Anak derhaka, peminum arak, dan pemutus silaturahim. Ada tak 3 benda ni kita buat? Salah satu kita buat, ahli neraka kita tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sepesan pada diri saya pun masih ada mak. Umur 76 tahun. Tua lah. Tolak pun tumbang. Tolak pun tumbang lah. Tengok muka dia, tengok kedut di wajah dia, kedut di tangan dia, kurihnya tangan ni. Tangan ni lah yang duk cari rezeki untuk bagi saya makan. Tangan bapak kita hak kurih, hak kedut tu, bapak tu lah yang kerja tulang 4 kerat nak bagi kita makan sampai kita berjaya pada hari ni. Jangan lupa tu. Bapak kita hari ni berjalan tu bongkok-bongkok pergi masjid. Dulu badan dia tegak cari rezeki, sampai dia bongkok dia masih cari rezeki untuk anak-anak dia. Bapak ni minta macam mana pun duit, bapak bagi duit. Mak ni minta macam mana pun dia bagi duit untuk anak dia. Ada gelang, dia buka gelang gadai untuk anak dia makan. Bapak sanggup berhutang di kedai nak bagi barang untuk anak dia makan. Tapi hari ni berapa banyak anak-anak yang sanggup hantar mak bapak dia pergi haji. Nak belikan motosikal untuk bapak dia pergi masjid pun tak nak. Nak belikan periuk karan untuk mak dia pun tak nak. Dok mak ni dok tak nak periuk pakai dapur gas. Kadang-kadang hangit, kadang-kadang lembek, kadang-kadang mentah orang tua tu masak. Tapi handphone bertukar sebulan 2 kali, 2 bulan sekali handphone bertukar.
Tapi nak hantar pada anak, mak dia 500 sebulan pun dia tak bersanggup. Inilah anak yang zaman sekarang, tuan-tuan. Satu nikmat besar. Tengok muka mak, pahala. Cium tangan mak, pahala. Cium tangan mak, cium tangan mak, berpahala. Dia tak nak cium, dia tak nak tengok, dia tak nak buat baik, dia tak nak buat baik pada mak bapak dia. Tunggulah bila mak dia mati. Masa tu air mata darah pun tak guna. Goncang batu nisan pun tak guna lah. Minta ampun pada mak tak guna dah, tuan-tuan. Silap-silap hari bulan, bacalah doa tahlil. Tak sampai doa tahlil kamu tu, pasal kamu anak dahaka dengan mak kamu. Jadi tuan-tuan, yang mana masih ada mak bapak, mudah-mudahan tuan-tuan sayang pada mak tuan-tuan. Ingat, sekarang masih ada, mungkin kita tak terasa sangat. Tapi bila mati mak kita, bapak kita, baru kita tahu. Hidup ni sunyi, tuan-tuan. Tengok tilam dia, kita rasa sedih. Tengok kain pelikat dia, menitik air mata. Tengok baju mak, menitik air mata. Tengok bantal yang mak tidur pun menitik air mata kita. Sekarang memang kita tak menitik air mata. Kita kerah hati, kita tebal perasaan. Jiwa kita ni kerah hati. Tunggu mak mati. Masa tu nak minta ampun, minta maaf, mak dah tak boleh cakap. Masa tu nak minta maaf lah, mak dah tak boleh hangguk kepala. Minta tu nak minta ampun mak, tak boleh dah, mak tak boleh jawab dah panggilan kamu. Kamu bawalah dosa kamu menghadap Allah di hari kiamat. Ingat, tangan ni pernah kamu tolak mak kamu. Mulut ini kamu pernah tengking mak kamu. Mata kamu ni, kamu pernah kecilkan mata kamu. Tengok mak kamu tu kecil je nampak mak tu. Mata tu pernah buat dosa dengan mak kamu. Pemikiran kamu pernah kamu fikir kotor dengan mak kamu. Bilalah orang tua ni nak mati, nyebu orang tua ni. Pemikiran pun pernah kotor dengan mak. Subhanallah. Subhanallah. Mak makan nasi dengan ikan masin, kamu makan dengan ayam, makan dengan daging. Kamu tak pernah kisah mak kamu makan apa. Allah soal di hari kiamat. Kamu bawa anak-anak kamu makan nasi biryani tu, sepinggan RM20. Mak kamu RM20 makan sebulan. Allah soal di hari kiamat. Kenapa kamu lebihkan anak-anak kamu, isteri kamu lebih daripada mak kamu? Setitik air mata mak turun kerana jahat mulut dan jahat perangai kita pun Allah soal di hari kiamat. Tuan-tuan, yang mana masih ada mak, ini peluang untuk tuan-tuan minta ampun, peluang untuk tuan-tuan minta maaf. Yang mana dah tak ada mak, yang mana dah tak ada bapa, pulanglah pada tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita buat kenduri tahlil pada dia, kita baca Yasin sedekah pada dia, qul huwallah sedekah pada dia, mudah-mudahan sampai di hari kiamat berguna dan sampai dalam kubur dicerah dan dilapangkan kubur untuk mak bapak kita. Jadi tuan-tuan, saya ni dah berceramah di Malaysia ni, seluruh Malaysia ni 18 tahun dah. Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, semua tempat lah. Taman Melati ni baru hari ni datang, selepas 18 tahun. Jadi kalau nak jemput balik, tunggulah 18 tahun pula. InsyaAllah. Jadi terima kasih pada Cik Adi yang sudi jemput saya. Terima kasih pada Cik Alia dan jawatan kuasa semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Sayanglah bapa, sayanglah ibu, kerana syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Takkan syurga kita kalau kita lawan mak bapak. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Takkan masuk syurga kalau kita lawan mak bapak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.